Semua orang tahu, Azmin Ali adalah penyokong kuat Muhyiddin. Dikatakan, Muhyiddin amat percaya dan terhutang budi dengan Azmin kerana telah membantu beliau menjadi PM ketika langkah Sheraton dahulu. Mesej pelantikan Azmin kepada PAS pada masa itu sangat jelas. Muhyiddin mahu UPN diurus seperti mana beliau mengurus Bersatu. Apabila pelantikan ini dibuat dengan membelakangkan PAS, ini bermakna ia adalah usaha untuk menguasai punca kuasa PN secara senyap. Dan di sinilah kesilapan Muhyiddin. Beliau menganggap PAS akan berdiam diri dan menurut sahaja kehendak beliau. Sebaliknya tidak. Sebagai timbal balas, sejurus pelantikan Azmin, PAS mengumumkan peletakan jawatan Bendahari PN. Ketika itu, Bendahari PN dipegang oleh tokoh kanan PAS, Dr. Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Terengganu. Peletakan jawatan mengejut ini menjadi isyarat politik yang jelas, iaitu PAS tidak berpuas hati dengan keputusan unilateral Muhyiddin berhubung isu pelantikan Azmin. Ini bukan isu jawatan, tetapi ini adalah isyarat politik keras dari PAS dengan cara cukup halus. Dalam politik, bila sebuah parti menarik keluar wakilnya dari jawatan penting, mesejnya jelas. Kami tidak lagi percaya dengan cara gabungan ini diurus. Ini sepatutnya menjadi loceng amaran kepada Muhyiddin agar beliau perlu lebih bijaksana. Tetapi, apa yang berlaku? Muhyiddin hanya diam tanpa respon. Tiada pembetulan kesilapan. Tiada rundingan semula. Dan tiada pengakuan kesilapan. Dengan kata lain, Muhyiddin memilih untuk tidak peduli dan buat tidak tahu. Ini adalah strategi paling lemah dalam politik, iaitu berdiam diri. Dengan taktik berdiam diri, beliau berharap isu ini akan reda dan hilang dengan sendirinya. Ini silap besar. Namun, dengan kesilapan ini, ramai menjangkakan Muhyiddin akan mengulangi kesilapannya. Dan benar, dia ulangi kesilapan itu. Mungkin ia kesilapan yang disengajakan, seolah-olah mahu mencabar kesabaran PAS secara halus. Okey, cukup dulu part ini. Cik Bintang akan sambung lagi dalam episod kedua. Terus nantikan!